apa beza pendidihan dengan penyejatan? Okay, so sekarang ni dua proses ni adalah dia from cecair to gas kan, ni persamaan yang diorang ada. Okay, tapi apa bezanya? Okay, tengok pendidihan dulu. Pendidihan ni keyword dia berlaku pada takat didih sahaja. Okay, contohnya boleh tengok kat bawah ni kan, air 100 degree Celsius. Maksudnya air akan mendidih, akan menjadi gas apabila dia mencapai 100 degree Celsius. Aku pula 55 degree Celsius. Contohnya logam ni much higher lah. Contohnya zinc 300 degree Celsius. Maksudnya pada 300 degree Celsius ni dia akan bertukar jadi gas. Okay, boleh faham Now, dia point yang seterusnya berlaku pada keseluruhan cecair. Apa maksudnya? Okay, bila kita contohnya didihkan air kan. Air kan cecair di dalam ni, kita panaskan lah, letak atas stove. Lepas tu you know what happen? Dia akan ada bubble everywhere, betul tak? Bubble ni everywhere. Lepas tu dia macam ada uap lah kan. So it means that dia tengah berlaku kat keseluruhan cecair tau. Okay, nampak tak dari bawah sampai atas dia berlaku, bubble tu is everywhere. Okay, beza dengan penyejatan, jom tengok. Dia berlaku pada apa-apa suhu. So any temperature it can happen. Contohnya lah, if you are in your room kan, contohnya tidur, lepas tu buka aircon. Contoh your bed, tidur, lepas tu you buka aircon. Sekarang ni biasa tak bangun pagi tu rasa macam kering, tekak kan. So sekarang cerita dia bilik tu kering tau. Air ataupun udara dah tersejat. Dah tersejat lah ke udara. Okay, now let's say you leave a pail of water, baldi air, contohnya lah day 1. Kita buatlah day 1 macam tu kan. Contohnya day 1 dia punya air ni ada 100 ml contoh. Okay, dalam bilik lah, dalam bilik. Lepas tu buka lah day 30 contoh. Lepas tu check balik dalam air, dalam baldi ni 70 ml. Jadi kat mana 30 ml ni hilang kan? Daripada 100 jadi 70. So 30 ml ni telah tersejat ke udara. Okay, so just nak cakap lah, dia boleh berlaku kat apa-apa suhu tau. Asalkan macam that room is kering lah, kering, apa-apa suhu pun boleh berlaku penyejatan. Okay, and point yang kedua, cuba tengok, berlaku pada permukaan cecair. Okay, compare dengan pendidihan tadi, dia berlaku pada keseluruhan cecair kan. Now, berlaku pada permukaan cecair maksudnya kan, dalam baldi air ni kan tadi kata 100 ml kan. Lepas tu by next day dia akan kurang ke bawah pula. Lepas tu lusa kurang lagi ke bawah lagi. Okay, lepas tu next day lagi bawah lagi. Faham tak? Dia berlaku pada